Majlis iftar kita hari ini sangat istimewa. Yang mana bahan-bahan mentah kita bawa daripada luar, tongges kita bawa daripada luar dalam perjalanan menaiki bot hampir 40 minit untuk nak sampai ke perkampungan ini. Dalam keadaan hujan lebat, ibu-ibu di perkampungan ini masak beramai-ramai bergotong royong untuk nak memastikan program iftar petang ini berjalan dengan keadaan yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini Azhar-Care sedang berada di Kampung Pendalaman Batu Tiga, Sabah. Kita sekarang berada di Masjid Diri Jemaat yang telah kita bina sendiri, yang baru sahaja siap dan baru digunakan dalam bulan Ramadan ini. Ini adalah hasil sumbangan daripada semua masyarakat kepada Al-Azhar-Care. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang Nabi sebut, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti mana orang yang berpuasa tersebut. Terima kasih banyak kerana telah menyumbang kepada Al-Azhar-Care. Terus menyumbang bersama Al-Azhar-Care. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.